Hai guys. Okay, esok kita ada camping, buat camping Sabtu esok. Hari ni kita nak pergi beli barang BBQ. Nanti kita cari lah kat mana kita nak pergi. Jom kita pergi cari barang BBQ. Bawa ni Mas. Oh. Kena jaga guys, Mas. So sekarang kita nak pergi NSK. Apa? Kita nak cari kerang. Cari apa lagi? Cari ikan siakap. Aku ada Mas. Cari apa lagi? Peralatan BBQ camping. Guys, kita dah sampai dekat NSK. Kita cari parking dulu. Okay guys, kita dah sampai. Kita dah dapat parking. So jom kita keluar. Ha? Keluar lagi. Kita dah sampai NSK guys. Kereta ni besar. Ha? Dah sampai guys. Jom kita masuk. Sekarang kita nak pergi beli barang basah dulu. Kita cari kerang dulu. Kita beli kerang dulu guys. Okey ni besar ni. Guys, kita pilih kerang guys. Kerang ni agak kecil sikit lah, tapi boleh lah kalau untuk makan. Okay. Jadi jangan kerang bulu guys. Sikit. Nak cari ikan ni guys. Kita cari ikan, kita cari yang mesti merah-merah sikit guys. Dia punya dalamnya lah. Kalau macam ni nampak dah ke coklat-coklat kan, ni agak-agak lama sikit ikan ni. Satu lagi dia pegang perut dia. Kalau perut keras tu okey sikit lah. Jangan lembik. Ikan satu ekor RM8.90. Boleh lah, boleh. Nanny, do you stop? Then you hit the lollipop. With it, dab with it. Hit the fucking stop. Nanny, do you stop? Then you hit the lollipop. With it, dab with it. Hit the fucking stop. Ni buat stick sedap ni. Jom cari harga. Nanny, do you stop? Then you hit the lollipop. With it, dab with it. Hit the fucking stop. Wow. Mana cari hotdog? Oh, hotdog sana. Rico Pilo Remix. Kecil. Kecil. Tengok sana. Ya guys. Besar gila. Saudi Gold.
ayam madu guys. Siapa yang nak madu boleh beli ni. Sekarang kita tunggu Boneng sampai. Sebab aku pun tak tahu mana satu yang sedap ni. So tunggu dia lebih pakar dalam bidang makanan. Kita dah sampai guys. Kita tadi pergi timbang kerang. Stop, then you hit the lollipop with it. Lean with it, dab with it. Hit the focus, stab with it. Then you stop, then you hit Rico the Pilo lollipop. Remix. Lean with it, dab with it. Hit the focus, stab with it. Then you dab with it. Hit the focus, stab with it. Then you stop, then you hit the lollipop with it. Lean with it, dab with it. Hit the Kita berapa total bos? Total 630. So kita kena bajet-bajet sikit. Mana ada yang boleh tolak, kita tolak. Tapi kalau ada lebih, kita ambil lebih. Udang, masuk dengan ambil. Udang ambil. Sekarang kita nak cari air. Atau air apa? Guys, dia lepak tepi pantai. Kena air ni. Jockey Remix. Aku sebenarnya belum makan. So nanti habis cari barang, kita pergi makan. Dekat office, plastik sampah ada lagi? Hitam? Ada? So untuk BBQ ni kita kena beli plastik sampah sebab kita nak jaga alam sekitar. Oh ni sama lah harga lebih ni. Aku selalu pakai yang ni. Okay. Men, dekat office ada mangkuk Rak dalam bilik. Mangkuk plastik? Mangkuk. No. Tak ada. Ayam. Pinggan ada kan? Pinggan ada satu. Ayam mangkuk. Cawan? Cawan non plastik lah yang hijau. Mangkuk itu hari ada lah banyak. Kat mana? Saya boleh beli dekat sana. Okay, semua dah settle. So kita balik. Sekarang kemah pakai kemah apa? Kemah. Kemah Mubin. Satu kemah je. Boleh nanti aku cari lagi. Kalau kau ada boleh kita kena ada dalam lebih kurang 4 kemah. Kemah berapa lagi? 60 lebih je. 100 lebih. 100 berapa semalam dekat ni. Dekat sini pun ada aku segera. Jom kita cari kemah. Guys, kita ada bayar. Bye, okey bye. Okey. Okey. Ni lah. So semua barang kita dah beli. So kalau kat depan-depan ni ada lagi barang yang kita nak beli, kita beli. Kalau tak ada, kita bayar pasal kita balik. Jom. Okay guys, kita sekarang nak kira dulu berapa bajet. Lebih nanti kita beli durian. Okey lah, cheap durian okey. Durian Musang King. Okay guys, ni guys kita beli harga 238 guys. Bila kita keluar kita kena chop kan. Nanti kalau tak baik tak bagi keluar. Ya, thank you bye. Tengok cok dia. Tengok cok. Chop dia guys.
guys, let's go. The next day. Okay guys, kita nak isi minyak dulu. Minyak dah habis. Sebenarnya aku ngantuk gila. Tak cukup tidur semalam. Harap boleh drive. So Sebenarnya kita tidur. Sirik dah ni. Neng, belikan escaping. Lagi kamu. Guys, sebenarnya kita orang dah lambat. Sepatutnya kita orang gerak pukul 2. Terus sekarang dah pukul 5 petang. Harap kita orang boleh sampai awal dan pukul 6 ke. Set up pasang kemah. Kita boleh santai tengok sunset. Kalau ada sunset lah. Sepatutnya gerak pukul 2 tapi masing-masing semua busy. Ada yang masih bekerja tadi. So tak apalah, dah lama nak buat macam mana. Slow-slow, laju sikit. Adam. Yes, aku nak isi minyak jap. Dan aku masuk balik. Letih tu. Mata ngarui. Kena aircon lagi. Kau dah makan? Dah makan? Aku dah makan. Macam nak makan lagi. Lapar. Bukan lapar, nafsu. Guys, bukan kereta saja guys nak minum. Orang pun perlukan minum guys. Wah, kita perlukan Nescafe guys untuk bertenaga guys. Okay guys. Lepas kita minum, kita tidur guys. Haram. Jalan jam guys. Pergi mana-mana jalan jam. Elok korang beli motor je lah. Naik motor selamat tak jam. Kalau naik kereta macam ni lah, jadinya dah 5.30. So daripada sini sampai kita target sampai Port Dickson lebih kurang 1 jam. Mungkin dah kot 1 jam ni kan. Lebih kurang lah 1 jam. So kalau dah 5.30 sampai sana mungkin 6.30 kot kalau jalan okey ni. Jalan jam kita tak boleh nak buat apa lah. Haram. Okay guys, aku nak tukar jap dengan Boneng. Aku ngantuk gila, aku nak tidur jap. Aduh. Aku nak tidur jap. Kaki. Bagi aku tidur jap, nanti malam nak BBQ kan. Two hours later. Okay guys,
Kita dah sampai tempat. So kita nak tengok dulu dekat area sana okey tak. So nanti kita bincang balik. Okay, kau tunggu sekejap. Superman. Kita sekarang dah sampai PD lah. So tengah cari tapak kat mana kita nak letak kemah kita ni. Okay. Kita tengah mencari lokasi. Okay, stay tune. Okay. Macam mana? Sebelah sana tu. Ni view tak cantik teng. Sana okey. Sana cuma. Tapi parking okey tak? Okey. Okey, jom sana. Cuma aku Takat tadi ada. tapi tak ada alau ya. Sini tak ada alau, PD ada alau. Tadi sana ada kemah juga kan? Ada. Jangan diorang. Dia yang ngam tu yang pasirnya. Yes, sana tempatnya jom. Malam nak main bola ada tu. Ada tempat ni. Kita dah jumpa tempat lagi satu. So kita tengok tempat lagi satu sana. Jom. Guys, kita bercamping dekat Port Dickson. So penuh gila. Nak jalan pun tak boleh. Kita nak tengok tempat lagi satu. Tengok boleh park kereta ke tak. Kat sini hari ni hari Sabtu. So memang orang kata tu itu hari kena kurung. So sekarang ni ibarat kambing lepas kandang lah ni. Tengok penuh gila. So kalau korang nak bercuti tu dalam keadaan sekarang ni, aku rasa kalau korang suka yang tempat best, okey lah. Tempat yang ramai orang. Kalau korang tak suka, korang boleh cari lain tempat. Okay guys, kita dah sampai. Kita dah dapat tempat yang kita nak buat camping tu. So sekarang kita turunkan barang. Lampu tak boleh nak hidupkan sebab soket tu tadi diorang beli, diorang belum sampai lagi. So sekarang kita turunkan barang dulu. Kita set up tempat. Nanti tunggu diorang datang, hidupkan lampu. So kita buat BBQ. Okay, jom turunkan barang. Okay, kita dah sampai lokasi kita dah. So sekarang ni set up, turun barang-barang. Jom. Guys, coba kat sini ke? Sana sikit lah Neng. Guys, ni kerja kan. Aduh, sebelum kita nak letak arang, kita kena letak pasir dulu. Bagi dia tinggi sikit, so arang tak payah pakai banyak sangat. Ada berapa? Mana? Banyak. 2 tingkat kan? 2 tingkat. Kita tambah batu bata untuk nak buatkan dia lebih tinggi. Kau jauh. Ya, aku rasa kemah kat seluar sini sikit lah. Okey tak? Situ okey dah. Mana? Sebab tak gantung emok ni. Oh. Minyak masak lagi apa? Fire starter. Fire starter. Kalau ada, Kalau ada lah. Surat khabar. Oi. Kalau tak ada surat khabar pun boleh. Kalau tak ada surat khabar pun boleh. Biar je. Ni apa namanya? Emok. Hammock. Kita pasang hammock. Weh, kerengga tu kan? Mana? Ni. Mana? Aduh. Alah. Go.
cobaan hidupkan Batu hidupkan boleh? api. Batu boleh ke batu? Batu lah. Oh, ada pasir. Sikit kan. Tarik sini. Oh, jap. Macam kau berat tu. Ai. Senang kerja. Ya. Senang kerja. Kawan ni bang ni, kawan masih dekat. Anu lagi ni. Pelang lagi. Panas dengan api ni. Lipat dua lah. Ya brother. Assalamualaikum. Berapa? 35 45 55. Wish 45. Berapa bos? Ni tu ni berapa? Malah 55. Baik, tadi you punya kawan lalu 35. Tadi bukan you punya kawan. Itu benda besar-besar punya. Saya punya kawan. 35. Itu dia boleh bagi 35. Oh ya betul, dia dua kali mari sini. Dua kali. Ini macam 35. Tadi 35. Betul-betul antara piku. Dipanggil dia atas. Dipanggil ni mari. Tadi dia sudah bikin lain tempat. Okey, bagi 40 lah boleh lah. Okeylah baik. Pakai. Tadi dia dua kali datang tau. Kali kedua dia bagi 30 tau. Saya ingat mau 20. Dah ada lah kau. Apa besar ni lain? Ni lain nak? Kecil. Ini besar, ini kecil. USB charging macam mana? USB charger. USB 270 lah. Dua tau, bukan satu. 270. Ini. Tengok. Kawan, ini sama juga. Sekejap saya mau buka baru. Ini. Ni tengok. Tapi yang besar ni okey. Ini besar. Yang besar. Ha, ini baru punya. Itu tutup. Padam dua padam. Itu padam. Mana tu lain ah? Ini kecil. Saya yang besar lah. Sekejap. No problem lah, bang. Apa dong dulu? Ini. Dia punya lampu tinggal dulu. Nak saya. No problem Ini ya. berapa? 15. Sama lah deh. Berapa? 30 ah? 35. Boleh saya kasih 35 sama you orang. Itu sikit biasa. lah, ya, kita Dah dapat jauh. biasa 45. Buka ke 45. Tadi dia orang tanya. 2,000 years later. 270 ini besar. Boleh kau tim. 270 ah. 80 lah dua. Ayah. Kawan ini besar mah. Ini 80 watt lah kawan. My friend. Boleh lah. Ya, ni 270. Ini. Ini lah tu ni besar. Okey. Besar ah 270 ah. 60. Mana satu lagi? Astagfirullahaladzim. Haram. Ini ada cheese. Oh, mantap memang. Mantap ambil. Kambing New Zealand. Masak. Tu sedap. Hai. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita bercamping Apa tu?
Abang nama sikit apa? Abang apa? Abang makan dulu Ya abang, jalan tak makan ke? Perjalanan kami panjang, perjalanan kami jauh. Jangan jam lagi. Yang lewat tu sampai. Kau makan dulu. Namanya kuah black pepper. Mantul mat. Dah belum? This is black pepper sauce. Kena dengan kambing. Mari, jom. Siapa lah ni? Ha? Meanwhile, Bakar nanti. Tak ada, ni lilin ke apa? Bakar seram. Nanti lah. Ni lilin ke? Lilin. Oh, Suruh dia bakar kat sana lah. buat apa kita bakar? Kita kat belakang kemah je. Belakang kemah kita duduk daripada belakang kemah. Lilin dia. Boleh? Kau buat hayal dia dulu. Idea. Ni idea baru. Hari ni kita nak buat surprise sikit pada kawan kita, Boteng. Kita nak sambut birthday dia yang ke-30. Jom saksikan. Jom. Partiu. Ya, Odian. Ya, Odian. Nak ada berapa ah? Ya, bebe. Sepatah dua kata. Sparring. Udahlah, aduh. Sumpah. Dia pun lagu tak apa-apa. Ni tiup ke apa? Nak tiup ke apa? Tak, nyanyi. Sekali lagi nyanyi. Tulis lah macam tu. Kita kata boleh. Weh. Tulis ni apa tu? Sialah, ini macam bini tak? Lemau. Mengapi lah. Okey, ni nak buat apa ni? Kau tengok je. Sepatah dua kata lagu tak apa-apa. Aduh, terima kasih kepada kawan-kawan. Pukul 12 tepat lah. Aku pun sebenarnya lupa. Aduh. Terima kasih kawan-kawan. Tak boleh nak cakap apa lah. Terima kasih je lah. Sayang tak? Tiup lah dulu. Betul. Okey lah. Okey, suap. Dah makan. Hei, jom. Belakang. Makan lah. Makan. Potong. Cheese. Woi, ini sedap ni. Nah. Udahlah perjalanan hidupku. Berat benar langkah rela dalam pasrah yang aku harapkan tak kesampaian.
macam. Ku tinggalkan semalam yang indah, sememangnya itu tak kuduga. Penting pangan kemana? Barai. Bawalah ku pergi kemana saja. Dari mana terhenti, di situ terhenti. Mana kembara tersaling kita. Mana? Capai tanganku, kita berganding berdua. Genggam tanganku, kita. Lagu yang seirama. Wow. Oh yeah. Yeah. Dah. Morning guys, selamat pagi. Kita nak mandi ni. Jom. Cakaplah. Cakap dah pakai mana pandang tu. Good morning guys, hari ni kita nak mandi kat pantai. Pakai Google, jom mandi. Jom mandi. Terbalik. Terbalik pula. Jom. Abang Imran. Namanya Abang Burup. Abang Ben Burup. Apa kat kepala dia? Ini fokus. Ini namanya orang kuat sembahyang. Yang ini hitam. Ini dia. Alim ulama ni. Guys, ada krimis sikit. Kita tutup jap. Jadi lepas habis krimis hujan, kita sambung lagi. Lebih. Woi, sini. Kita standby dulu. Angin kuat.
Hai guys. So pagi ni kita ada satu lagi kejutan untuk birthday boy. Dan malam tadi event berjalan secara lancar. Hari ni kami bertiga ada satu lagi kejutan yang untuk membuatkan birthday boy terkejut. So kami berada di kedai Sepi bersama Abang Alif. So jom kita masuk kedai. So kita berada di dalam kedai Secret Sepi. Jom kita tengok kek apa yang sesuai. So kita dalam proses untuk memilih kek. Okay, banyak kek yang dah habis kat sini. Jadi kita akan cuba call isteri dia. Kita call isteri sekejap. Eh, ni kek yang ada. Coklat indulgent. Coklat yang raja. Ada. Ni ada. Ha. Ni Lagi. white chocolate macadamia. Ni marble cheese. Marble cheese. Kita tulis atas permintaan isteri dia. Okay, sekarang proses pembungkusan kek. Okay. Okay, kita berada di lokasi untuk membuat kejutan kepada Broteng. So, bini dia pun dah sampai. Dia tanyakan bini mobil tai. Okay, ini Baby Cash. Hari ni Baby Cash nak buat kejutan sikit dekat Uncle Broteng. Jom. Salam diri. Goyang body mama muda. Sampai habis kan? Video kita 2 hari ni lagu dia Mama Muda. Aku suka budi mama muda. Asal panjakan kau psycho late? Saya gaya empat. Hujan Alif hujan. Saya ingat.
ni kalau pergi tempat orang, dah buat sampah kena kemas tau. Jangan biarkan dia. Faham? Balik. Kemas. Ada. Kemas. Kemas sampah. Ini kita matikan dulu kan. Asal kemas? Balik weh. Nak balik eh? Balik guys. Balik eh? Nak betul. Betul lah. Sekarang kita sesi untuk balik. So, pergi banyak, balik lagi banyak rupanya. Asalnya transport tak cukup. So, semua orang kena bawa banyak. Kita dah nak balik guys. Jumpa lagi. Right. Kita jumpa lagi dalam camping tahun depan atau bulan depan. Apa pula tahun depan? Ya ke? Jumpa kat Langkawi. Okey, Langkawi. Kita jumpa kat Langkawi. See you. Bye. Okay guys, kita dah sampai dekat office. Kursi-kursi apa ni dia? Nak terhantar ni. Kesihatan Dia nak bagi orang dulu je ni. hantar kot nanti ya. Biar dulu nanti Ah. telefon. Ah. Ni tu So morning. So kita dah habis bercamping. So nanti next kita jumpa lagi. Okay, bye.